Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sampai-sampai jumpa dengan Atuk ke Pengkalan Balak. Opa terus nampak view hujan di tengah laut. Apa lagi, Opa tak lepaskan peluang lah menengoknya. Tengok ada sudut dah hujan, ada sudut belum hujan. Ini entah bila-bila masa je sampai ke pantainya. Nampak dia memang lebat berbenar. Lagut Opa menengoknya. Boleh tergerak nak ke sudut ini pula. Kebetulan waktu ni airnya hijau. Mana pernah tengok air hijau lagi rasanya belah-belah selat Melaka ni. Tengah Opah ralit-ralit tengok pemandangan hujan ni. Datanglah subscriber Opah ni. Dapat jumpa lagi dengan subscriber Opah. Alhamdulillah. Mungkin orang ramai kenal dia ni sebab dia ni terlibat dengan bisnes hartanah. Tak sangka pula orang bisnes pun minat kempen-kempen ni. Kau mau tengok dari besar kawasan putih tu dah tinggal kecil aja dah. Udah hujan kiri kanan dia yang nampak hitam tu. Nak dapat keadaan macam ni memang susah. Ini memang rezeki lah dapat tengok ni Elok aja dia ni pergi, datang lagi seorang subscriber Opah. Ya. Mana kat mana anunya? Dia tunjuk ni lah. Oh, kita masuk solau. Oh ya ke? Abang mancing. Oh ya ke? Bila nak balik? Ni nak balik ni. Oh ya ke? Alhamdulillah, mereka ni pun ramah tamah, bergambar-gambar lah kami. Elok je orang tu balik, Opah bergerak, hujan pun sampai. Tapi air dia cantik kan, hijau pula kat sini Pasal dia bukan tempat lumpur. Cantik air dia, hijau hari ni. Oh. Itu je tak apa, dia tak balik. Nampak yang kita risau kan. Dia ni standby ni kalau orang Tengok kat sini gazebo dia okey lah, selamat lah orang ni. Tapi dia kena ribut lah, dia masalah tu. Ni pondok ni pun disewakan juga, tapi tak tahu berapa sebab ada tulis disewa tu, nampak. Okey, ni Opah dah sampai ke kawasan Jalan Mati dekat ujung. Pot kegemaran Opah, pot kegemaran orang memancing dekat sini. Tapi dekat sini masih hujan lagi. Ni kami nak duduk ni tempat lain pula. Tempat yang sebelah dia pula. Ni kat pantai Pengkalan Balak. Kebetulan ada orang jual terung ni. Terung ni memang baru petik, segar-segar lagi di kebun. RM6 aja. Sotong ni 3 ekor dekat 1,5 kilo. Tak tahulah besar ke tidaknya. Potong tadi pak. Menarik. Berapa kuat kot? Tak. Memang kuat api dia. Chef Opah masak mbak. Tak tahulah sedap ke tidak. Tapi atuk dia tak boleh lawan. Atuk dia gulai lemak, buat sambal. Masak nasi. Atuk masak nasi, tumis-tumis atuk pandai. Tapi kari atuk tak pandai. Betul. Opah lah kena masak. Okey betul. Dah. Okey, taruh kari dia. Mak Datuk. Oi, pantang banyaknya. Kari dia. Lepas tu masukkan air. Ayak. Kacau. Biar dia ngelegak. Okey, sudah. Dia kakak dia yang tua tu. 76, 7. Tu dia nak bagi cok bir. Kata tak boleh balik entah bila-bila. Saya memang gemar dia. Atuk tukang kacau boleh lah. Kalau kari ni, kalau dia masak memang out punya. Kak rebus telur masin. Telur masin makan dengan kari kan sedap. Ni nak cuci kat ni. Saya kena habis kacau.
ni tau. Okey. Hari tu tak dapat makan royan 3 biji rosak. Ini anak bawa Musang King sebab tempat dia dapat murah. Live dia sebiji orang jual RM500, RM600. Nanti saya bawa dulu lah. Orang boleh tok bola lah ya ni. Itulah betul dah dua tak tahu. Mak Datuk. Patut dia. Weh, besar tak? Wow, untuk jahanam. Besar dia. Wah. Ni dia bang. Ambil dia satu bawah. Orang gila makan. Okey. RM10 sebulan. Yang sana tu, Ni wah Saking. ni Musang King. Woi. Anak dia tak ada. Kalau ada anak dia boleh suruh anak dia buat. Mereka berdua ni aja makan yang buka tadi. Orang lain semua dah tak nak sebab dah makan yang dah berkopek tadi. Alhamdulillah. Sejam dah pahit. Ni tak ada dah. Balik jangan aku bagi aku makan lagi. Inilah bilik yang opah duduk ni RM80. Tapi dia bagi opah RM70 aja. Alhamdulillah. Moga owner ni murah rezeki. Dia dalam dia macam ni lah je yang ada. Dulu opah duduk celet merah tu. Tapi sekarang belakang bangunan tinggi tu. Ni dia punya owner ni. Ya. Okey, alhamdulillah. Betul-betul alhamdulillah. Yo bisa cakap. Yo. Okey. Ni menjadi betul-betul lah. Kunyit. Kaki tak boleh apa? Jalan. Persekitaran nampak. Dia bertanam rajin ni. Wow, pokok bidara pada ya? Ada. Hoi. La Allah. Ini menjadi Dah kurang dah. Orang dah betul lagi lebat. Ya Allah. Ini betul-betul. Dia dah balik? Ni dua beradik nampak. Owner tu sabar kakak dia. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah betul. Tu dia. Ambil tu beli dah. Celur. Kereta ni nampak cantik. Tapi korang jangan salah faham. Nak menjaganya susah. Maintenance dia tinggi sangat ni. Jumpa kawan grup ERW. Pondok tu dah penuh. Patutnya kami nak duduk kat pondok. Nasib baiklah ada rumah terbengkalai ni. Kami duduk dekat sini lah. Ni Atuk tolong menyapu-nyapu lah. Bersihkan kawasan ni. Nasib ada bangunan terbengkalai ni. Adalah tempat kami nak duduk-duduk tengah hari ni. Kalah opah siap dengan dapurnya. Tengok. Bukan calang-calang dapur Siapa? Abang Mas, Abang Ding, betul. Abang Mas Mazli. Tak kena dia ni apa tu? Meter. Jumpa kat mana? Dia hantar ke rumah. Ya, taman. Sekian. Ini? Dah dia terpaksa balik ke Muang. Ini juga sebab besok dia ada kerja. Kereta ni memang nampak lawa. Tapi kalau dia dah rosak dia tu berantai. Faham-faham lah kalau berantai tu. Ni kami bergambar-gambar lah. Buat kenangan. Ada rezeki panjang umur, jumpa tempat lain pula lagi. Bye. Bye. Comel pula nampak kereta dia ni. Best kan kat sini kan? Memang best. Galang-balak. Jom datang galang-balak ramai-ramai. Dia betul dari tangkap. Kita daripada Tangkak. Oh ya ke? Tangkak. Tangkap kan? Oh. Rasa tak silap tu tempat royan kan? Korang tak ada kebun royan tak ada? Durian. Makan durian dah boleh betul tangkap. Ni opah punya subscribe.
Tu dia. Cik, depa okey. Ini pun kaki anu juga ni. Ni dengan dia tuan tanah Kedaung dia. Tu nampak. Dengar joran pancing dia nampak melangit. Oh, pagi-pagi masak dulu. Baru pertama kali jumpa subscriber ting tong macam atuk. Satu kepala betul macam atuk. Sniper ni datang. Tok, ini kena upload video ni. Cantik betul lah view daripada sini ha. Ayo dia hijau je rumah hari ni. Okey, dekat Kit. Dia ni sesuai lah dengan atuk kalau apa tengok sebab sama-sama ting tong je. Kawasan depan bangunan terbengkalai ni memang dah terang betul. Dulu semak samun. Dia ada geng lagi depa ni. Tapi geng depa itulah. Ada yang apa? Yang tidur di luar. Tapi okeylah. Dia. Okey. Janji Pancingnya panjang no. Rumah depa malam tadi. Siapa yang berbual ni? Tunjuklah muka. Opa sudah datang. Bukalah muka tu, Opa nak tengok. Opa pula jadi atuk kali ni. Mengacau budak nak tidur. Biar dia rasanya. Depa semalam je kat sini. Dia orang ni pusing melayar juga. Cuma dia orang guna motor. Dia orang dari Kuantan. Atuk kalau lepas bergambar. Lama apa kat sini? Ini mesti jenis hari-hari belai motor ni. Berjalan pun membelai motor. dia punya kuda dia. Owner chalet ni memang baik. Dia tak ambil duit pun dekat budak-budak ni. Dekat sini tak putus-putus orang memancing. Orang ni datang, orang ni balik. Orang ni datang, orang ni balik. Tu dia. Oh, ini aktiviti sehat. Alhamdulillah. Tu dia. Ni dia santai tu sambil bersila. Tu dia. Ni dia. Otai-otai mancing. Tu dia. Tu dia. Dia otai-otai semua ni. Nampak? Ini dari KL belaka dia. Datang dengan geng-geng grup-grup depa mancing. Tadi yang tu ambil tadi tu geng-geng depa ni lah mancing dia. Tu dia. Tu dia. Tu geng-geng dia. Atuk kena paksa boleh senyum lagi. Cucu dia suruh temankan dia mandi. Dengan orang lain dia tak melalak, dengan atuk je dia melalak. Ayah dia rasa dia atuk tu. Buat konten atuk. Atuk. Okey. Jaga kau. Jaga kena adik akak. Ayah bang
Sepatutnya memang macam inilah. Kalau mandi kena ada mak atau ayah pantau anak-anak. Jangan lepaskan mereka je. Kawan balak oi pandai. Pandai. Aisyah pergi situ. Tak apa, pergi dekat cik tu. Situ je, jangan dia jauh sangat. Boleh. Alah takut dia. Itu lagi kecil. Okey. Ya. Bagus. Nanti. Ambil. Okey. Kalau duduk kat pondok ni, guna elektrik, kena bayar RM20 satu pondok ni. Tapi kalau tak guna elektrik tu, owner ni lebih kurang aja. Dia bagi duduk je gitu. Itu cakap owner dia ni memang baik sangat, Komoy. Malam dekat sini pun meriah. Orang memancing juga sampai pasang-pasang kemah. Pancingnya, tu dia panjang-panjang, besar-besar. Inilah suasana malam dekat sini. Cerah, dia tak gelap. Budak sibuk nak mandi laut, nampak? Ini budak sibuk nak mandi laut. Apalah. Sibuk nak mandi laut. Dia pengaruh atuk kawan ke dia. Pak. Ini air pasir laut. Okeylah, penat atuk dah, aduh. Ini kalau orang tengok, orang ingat bukan anak opah sebab muka dia berlain sikit daripada adik-beradik dia yang lain. Suka sangat tengok view ni. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.